Okay, Assalamualaikum. Hari ni ada sebiji kancil untuk buat spare part. Okay, kancil ni pakai body part L2 TRX. Ada yang panggil telur sebab lampu depan dia ni orang mungkin macam telur ke apa. Okay, dari bonnet scoop dia kecil je lah. Body part L2 TRX depan belakang komplit, cuma side skirt dia bukan side skirt ni L5 auto. Okay, ni body part belakang dia. Lampu belakang dia pakai L2S. Okay, lampu headlamp ni kaca Daihatsu Koito. Cat bonnet ni ada kopak-kopak sikit lah ni, simen. Okay, body part ni nak jual komplit depan belakang. Side mirror dia pakai side mirror apa ni orang panggil Ganado. Sport ring 15, well racing 15 inci, rasa 7JJ ni, 7JJ. Piston part L5. Sport ring ni baru lagi, nampak macam baru je, juga murah-murah je. Belakang tak ada disc, pakai drum. PCD dia 100 dengan 114. So kalau nak masuk kancil kena tebuk lah lubang PCD 100. Tak pun saya jual sekali dia punya ni drum ni yang dah siap PCD 100 lubang belakang. Okay, kereta ni pakai sunroof 2 step, dia jongkit lepas tu slide dalam sunroof. Alright, dashboard L5, meter MyB, 2 muka, seat L2 koyak ni. Okay, belakang pun sama L2. Okay, dah trim cleaser, rasa dia trim cleaser. 2 power window depan dia, belakang tak ada power window. Okay, belakang tak ada. Tengok enjin pula. Kereta ni dia pakai enjin 1000cc. 1000cc Malaysia punya Kelisa ataupun Kenari lah, tak pasti. 1000cc manual. Ni NA je. Enjin tak ada surat. Kalau nak bawa spare part boleh lah. Gearbox pun gearbox manual 1000cc. Set aircon dia pakai Lari KL9. Cuma kompresor kancil lah. Kompresor kancil. Exhaust piping 2 inci depan dan belakang. Cuma ada satu bulet kat tengah tu. Depan belakang 2 inci. Muffler case kopi. Yang ni pun kopi ni, apa jatuh. Enjin senyap lah. Enjin memang senyap. Enjin steady, asap pun tak ada.
dekat exhaust ada asap ke tak ada. Enjin steady, semua dia tak ada surat lah. Sebab owner dia tukar enjin, lepas tu belum endorse lagi. So enjin ni tak boleh endorse lah, dia tak ada surat. Aircon sejuk. Alamak. So siapa-siapa minat nak sedia barang kaca boleh roja area Seremban. Okay, kita nak test drive kereta ni, manual 1000cc NA saja. Ringan walaupun dia tak ada tebur, tapi bagi dia